Mesti recommend. Senang. Ada kawan dah tanya dah package berapa. Sebab selalu orang dewan, tapi yang ni lain daripada yang package yang lain lah. So bila buat dekat banglo ni kira Macam rumah sendiri punya Konsep. vibe tu rasa. Tak perlu kat rumah nanti nak kena kemas semua. Sini kita datang just untuk majlis, settle dan okey lah. I kinda miss how we used to be. macam apa yang kita brief hari tu kita nak cakap, kita turun dulu nak perarahkan macam mana semua bersama macam apa yang kita nak. Apa yang kita orang nak untuk jadi kat sini semuanya alhamdulillah hari ni semua settle dengan baik lah. Cuma saya punya expectation mesti akan ada macam kacir sikit kan. Tapi so far hari ni overall memang terbaik lah. Daripada awal datang, MC dengan floor manager memang membantu dengan sangat baik lah. So kita orang follow the flow lah. Semua pihak rumah Abang Jamil yang dah susun dengan baik lah. Dekorasi semua kenalah dengan tema kita dekat sini. Dekat tangga pun semua bunga-bunga tu pun cantik. Dekat entrance tu pun cantik. Dekorasi kalau overall saya rasa puas hati, saya suka. Itu memang convenient lah untuk orang macam nak berehat ke, boleh diorang berehat dekat surau. Ruang parking banyak, surau pun besar, boleh untuk orang rehat semua. Orang senang lah nak rehat dekat atas. Sebab family semua daripada pagi kan. Lagi-lagi orang tengah tua. hari boleh duduk atas rehat. Lepas tu susunan dia pun, lepas tu dari segi decoration, pelamin memang mengikut kita orang punya kriteria lah sebenarnya kan. Kita orang memang suka yang minimal lah. So saya rasa memang okey lah. Isteri saya nak bagi 100. 5 bintang. Saya bagi lebih sikit dari 101. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Okay guys, it's a wrap guys. Thank you so much.